Assalamualaikum guys. Pak Su tunjuk kat korang, ini video terbaru latest kita orang team tengah siapkan coach saloon khas 3 ni special untuk someone yang agak ada nama di Malaysia, nampak. Kita orang susun betul-betul gitu. Ini coach saloon khas 3. Semua yang tengok kalau nak charter train ni, jumpa je team Pak Su, okey? Kita ada coffee ni, meja makan ada situ. Kita ada sofa kat sini. Lepas tu kita ada letakkan dua situ nak suruh luas kan. Lepas tu sini pun ada sofa lagi single macam ni. Ini untuk karaoke. Nampak? Ini saloon kelas 3. Kapet dia guys dah macam hotel. Tebal. Tengok. Nampak Pak Su jalan. Lepas tu kita ada bilik. Kita orang tengah kemas ni. Pak Su nak reveal je sikit. Ini tim kita orang. Tim mengemas kita orang. Ini katil yang Pak Su dah siapkan untuk tetamu istimewa kita orang. Nampak? Kemas kan. Ada 4 bantal. Dah macam hotel. Kita orang memang train macam hotel. Gitu. Train bergerak. Hotel bergerak. Jom support kita orang. Jom charter train dengan kita orang. Saloon kelas 3 ni, harga dia boleh jumpa kita orang dulu. Ini toilet. Toilet ada 2. Dalam bilik ada 1. Ini yang untuk yang single katil, single bed. Ni. Ini Pak Su dah kemas, nampak tu. Kemas kan. Dah macam hotel guys. Tim kita orang dah kemas. Pak Su just cantik-cantikkan je. Make-up sikit nak suruh nampak wow gitu. Tap screen. Tap screen dah pula. Kau ingat live. Ini guys, itu iron kita orang gosok Kita orang gosok cadar kau nampak tu. Tak berkedut cadar kita orang buat tu. Lepas tu ini tengah kemas, belum lagi pantry ni. Yang mana tengok video Pak Su ni, tekan like, tekan komen, tekan share. Pak Su doakan korang. Dah berpeluh ni, nampak? Berpeluh bukan main-main buat kerja bukan main-main. Sebab ini untuk someone special esok. Tak boleh dibagi tahu siapa. Yang penting someone special charter train kita orang. Nampak katil dia. Air tangan kami. Yang penting Pak Su tacak-tacak. Itulah gunanya Pak Su kat sini. Tengok sekali lagi last. Jangan lupa ini saloon khas 3 guys. Bilik dia ada toilet sendiri ni. Ada tim Pak Su dalam ni tengah mengemas. Ini toilet dia. Lepas tu kita ada karaoke juga sini. Meja makan untuk makan-makan lepak-lepak. Nak solat sini pun boleh. Memang selesa gila. Harga dia jumpa tim Pak Su, okey? Ingat KTMB, ingat KTM Charter Train. Ingat tim Pak Su sama. Okey dah? Bye. Cukup dulu untuk hari ni. Esok Pak Su buat lagi.